Tunggu, sejak bila Amerika dengar cakap Arab Saudi ni? Dalam umum, sekatan ekonomi ke atas Syria dibatalkan. Atas permintaan siapa? Arab Saudi. Nampak tak pelik dia kat mana? Selama ni, Syria dihukum, disekat, dilumpuhkan. Tapi bila Riyadh buka mulut, Washington tunduk. Ini bukan perubahan dasar biasa. Ini adalah peralihan kuasa pengaruh. Arab Saudi bukan lagi budak suruhan. Sekarang, dia mula main kad kuasa dan Trump, dia tahu kalau nak kekal relevan, kena layan raja minyak. Tapi persoalan paling besar, kenapa sekarang? Kenapa waktu dunia makin anti negara haram, tiba-tiba Syria yang dah lama dikambing hitamkan dibuka semula laluan ekonomi dia? Mungkin ini game untuk tarik semula Syria ke meja rundingan. Mungkin ini strategi pecahkan blok Timur Tengah yang dah mula mesra Iran, China dan Rusia. Atau mungkin ini sekadar umpan, sebab dalam dunia geopolitik tiap-tiap pemberian ada harga tersembunyi. Dan bila Washington tiba-tiba jadi baik, kau patut mula curiga. Komen kenapa sekarang kalau anda rasa ada sesuatu yang lebih besar sedang dirancang dan Syria cuma papan catur paling senyap dalam permainan ini. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.